Dalam video ini, kami akan menuju ke sebuah pulau gunung berapi yang terpencil untuk mencari salah satu makhluk paling jarang ditemui di lautan. Lobster pelangi gergasi yang tersembunyi di bawah batu tajam dan perairan berbahaya. Makhluk sukar ditemui ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan pernah lihat sepanjang hidup mereka. Dan hari ini, kami mempertaruhkan segalanya untuk mencarinya. Baiklah semua, sekarang adalah hari pertama. Dan seperti yang anda tahu, matlamat misi ini adalah untuk mencari lobster pelangi gergasi. Sepanjang cabaran ini, kita masih perlu menangkap makanan untuk terus hidup di sini. Dan kita ada beberapa perkara yang akan membantu kita. Jadi, pertama sekali, kita ada parang yang boleh dipercayai. Ini akan membantu kita untuk membelah haiwan. Kita juga ada senapang lembing ini sekarang. Ia memang hebat. Dan lihatlah warnanya. Coraknya hampir sama seperti corak hiu paus. Kita ada sirip selam di sini. Kita juga ada topeng selam kita. Dan semua, dalam beg galas ini, saya ada beberapa barang rahsia yang boleh kita gunakan dalam beberapa hari akan datang. Sekarang, kalau kita berjaya jumpa salah satu udangkara pelangi gergasi ini, saya akan tunjukkan sesuatu kepada anda semua di dalam sini yang saya rasa memang luar biasa. Kita akan mula meneroka pesisir pantai ini. Dan harap-harap, kita akan jumpa salah satu haiwan gergasi ini dalam beberapa hari akan datang. Baiklah, Kapten. Jom kita pergi. Baiklah. Anda semua boleh lihat air yang beralun di luar sana. Itu sebenarnya ikan umpan. Dan kita akan menyelam di sepanjang tepi pesisir ini. Tengok betapa luar biasanya ini semua. Ini adalah puncak gunung dan ia terus menjunam ke tubir dalam sekarang. Dan harapnya, di sinilah kita akan mula di sepanjang pesisir pantai ini dan lihat sama ada kita boleh jumpa salah satu udangkara pelangi gergasi ini. Sekarang, saya tak akan ada bantuan di sini untuk cari salah satu udangkara pelangi gergasi ini. Dan saya tak ada makanan. Jadi, sehingga saya jumpa salah satu raksasa ini, saya memang kena bertahan hidup hanya dengan apa yang saya boleh tangkap. Korang, ini akan jadi satu cabaran yang gila. Kita akan mula di tubir yang gila ni. Terus masuk ke dalam air, mula berenang sepanjangnya dan tengok apa yang kita boleh jumpa.
Baiklah korang, kami baru saja naik dari selaman kami sekarang dan memang gila kat bawah sana. Saya rasa itu antara air yang paling jernih yang pernah saya selam dalam hidup saya. Ada beberapa haiwan pelik yang datang dan kami memang bergelut korang. Korang tahu, tujuan cabaran ni adalah untuk memburu udang kara pelangi gergasi. Pada akhirnya, korang, saya jumpa sesuatu yang akan bagi saya petunjuk yang baik. Saya jumpa kulit udang karang lama korang di kawasan Cetek. Yang bermaksud, udang karang tu jelas dah berpindah dari air dalam ke kawasan Cetek. Dan itulah tempat yang kita akan sasarkan esok korang. Tapi hari ini, kita bertuah. Kita dapat beberapa jenis haiwan. Tengok warna benda ni. Ini mesti salah satu haiwan paling menakjubkan di planet bumi. Ia dipanggil painted sweet lip sebab ada corak seperti sapuan berus di bahagian sisinya. Dan bahagian dalam mulutnya sebenarnya berwarna merah terang. Ia memang makanan ruji di pulau-pulau sini dan sebenarnya sangat sedap bila dibakar atas api. Ini yang mereka panggil ikan jack kawan-kawan atau sejenis ikan surgeon fish. Ia memang seperti makanan asas di pulau-pulau ini. Sangat banyak dan rasanya luar biasa sedap. Mereka mempunyai kulit luar yang keras dan hampir seluruh badannya dipenuhi duri-duri tajam dan bergerigi. Memang haiwan yang luar biasa. Walaupun kita dapat 2 ekor ikan yang cantik ini bukan udang kara gergasi yang kita perlukan. Tapi, ini petanda baik. Saya rasa mereka akan bersembunyi di kawasan Cetek dalam air yang jernih itu. Tapi, inilah makanan untuk hari pertama. Kita akan nyalakan api di pantai ini dan mula memasak. Kita akan buat cara primitif bersama beberapa orang tempatan di sini dan saya memang teruja untuk itu. Jom. Jadi kita ada 2 jenis ikan yang berbeza di sini. Cara kita nak masak pun berbeza sama sekali. Ikan yang ini ialah sweet lip. Apa yang kita akan buat ialah buang sisi ikan ini dan keluarkan isi perutnya. Yang ini pula sebenarnya dipanggil ikan kulit kerana kulit luarnya macam kulit. Memang pelik sangat.
Jadi kita tak akan buang kulit ikan ini. Kita boleh kupas kulitnya terus lepas kita masak nanti. Kita cuma akan keluarkan isi perutnya dengan cepat. Semua isi perut dah dikeluarkan. Kita tak nak bahagian tu. Kita dah ada ikan cantik kita. Kita ada Captain JR di sini. Dan dia sebenarnya orang tempatan di pulau-pulau ni. Dan awak akan tunjukkan cara yang menarik untuk masak ikan ni kan? Ya. Ya. Jadi awak akan tunjukkan saya caranya bang. Buat sebatang kayu, tajamkan hujungnya dan cucuk ikan pada kayu tu. Kita dah cucuk ikan ni terus pada kayu. Dia dah buang semua kulit kayu di luar tu. Kita ada banyak kayu api. Kita ada banyak ranting kecil di bawah. Kita akan nyalakan api ni. Kita akan letak ikan kita di tepi dan tunggu api ni jadi bara sikit. Lepas tu baru dia sedia untuk dibakar bro. Tengah masak ni kawan. Tengah masak ni. Hey semua, pergi komen tengah masak ni dekat longan komen guys. Kita dah siap sedia ikan kita untuk hari pertama. Dan esok, kita kena cari udang kara gergasi. Ya. Abang, apa kita nak buat dengan ikan ni sekarang? Saya akan buang kulitnya dulu, letak atas api supaya semua kulit tanggal. Jadi kulit ikan ni memang sangat tebal di bahagian luar. Jadi apa yang kita buat, kita bakar dulu dan kemudian kita boleh kupas kulitnya lebih kurang macam jaket di bahagian luar kan? Ya. Okey, mari kita letak atas api saudara. Dan bila ia dimasak macam tu, korang boleh nampak ia akan terbuka dan korang boleh nampak semua otot yang mula masak di dalam. Jadi apa yang kita buat sekarang ialah kita bagi haba terus pada ikan ni dan dia dah koyakkan kulit di sebelah ni. Dan apa yang kita akan buat ialah sama juga dengan sebelah lagi. Jadi korang boleh nampak ikannya belum masak lagi tapi dia dah pegang dan boleh terus kupas kulitnya macam tu saja. Ia macam sepinggan besar daging yang aku akan makan nanti. Oh. Dan J, berapa lama nak masak benda ni? 30 minit. Kita akan ambil masa lebih kurang 20 hingga 30 minit. Lepas tu dah boleh makan. Dan kita boleh perlahan-lahan pusingkan ni ya. Ya, betul. Hari ini memang sangat-sangat susah. Tapi sekurang-kurangnya, JR ditunjukkan saya ikan juga kawan-kawan. Kita dah masak ikan tu. Tapi kau tahu abang, kita sebenarnya nak cari udang kara pelangi gergasi. Kat mana kita boleh pergi untuk tangkap haiwan ni? Okey, esok kita akan cari tempat yang bagus. Kat mana tu? Ada yang di air cetek. Air cetek biasanya ada yang tarik udang kara tu dengan batu besar. Batu besar. Okey, jadi kita kena pergi ke tempat air cetek di mana ada batu-batu besar dan tak ada arus yang terlalu kuat. Sebab hari ini arus terlalu kuat. Ya, betul. Hari inilah harinya. Jadi, kita dah dapat petunjuk kawan-kawan di mana haiwan-haiwan ni akan bersembunyi. Kita akan makan hidangan ni abang. Dan kemudian esok pagi kita akan pergi lagi untuk menangkap udang kara gergasi dan harap-harap kita boleh dapat salah satu daripada benda ni. Ikan kita dah dimasak selama 15 hingga 20 minit kawan-kawan. Tengoklah sekarang. Kita akan angkat ikan ni. Kita akan hidangkan di sini. Kerja bagus abang. Hari ni memang gila kat pulau ni. Inilah yang kita cari kawan-kawan. Kita belum dapat udang kara pelangi gergasi yang kita nak lagi. Tapi kita dah dapat hidangan yang cantik ni. Dan memang patut aku dengan Kapten kongsi hidangan ni. Abang, antara ikan-ikan ni, yang mana satu abang rasa abang akan lebih suka? Yang ini? Baiklah, mari kita cuba dan tengok sama ada abang suka yang itu lebih. Tapi ini ikan sweet lip kawan-kawan. Kita akan kupas kulit ikan ni. Abang suka makan kulit dia? Keropok. Macam keropok? Ya. Baiklah, kita cuba. Jom. Sempurna. Bagus. Tak bagus? Ya. Okey, berapa markah yang kamu beri untuk yang ini daripada 10-10? 8. Okey, untuk yang ini kami beri 8 daripada 10. Baiklah, mari kita cuba yang kegemaran kamu, iaitu ikan kulit. Daging ikan ini sangat putih. Tengok tu. Sangat putih. Ya, menarik. Baiklah, jom. Wah, ini memang sedap gila. Macam makanan dewa. Dagingnya sangat lembut, memang sedap dan mudah hancur. Tak ada rasa pelik langsung. Memang sangat cantik. Dan kami akan terus makannya. Aku bagi markah penuh. 10 daripada 10 bro. Aku rasa ini antara ikan terbaik yang pernah aku makan. Cara tempatan ni, macam mana dia siat kulitnya. Memang cantik. Esok kita kena cari udang kara ni pula. Ya, jumpa korang awal pagi esok. Dan kita akan dapatkan yang besar ni. Jumpa nanti.
Selamat pagi kepada korang semua. Hari ini hari kedua dan kita akan memburu udang kara gergasi. Kita baru saja mendarat di kawasan bakau pesisir dan kita akan bersiap kawan-kawan untuk memburu habis-habisan. Betul-betul di belakang saya, ekosistem ini penuh dengan kehidupan. Tempat ini memang jadi kawasan asuhan untuk ikan kecil, ikan umpan dan semua hidupan untuk membesar sebelum mereka akhirnya bergerak ke lautan biru yang dalam. Jadi, di situlah kita akan memburu kawan-kawan. Siapa tahu apa yang kita akan jumpa di dalam sistem bakau ini, tapi saya memang bersemangat hari ini. Dan korang tahu, kita akan jumpa udang kara gergasi ni atau kita akan berusaha sampai mati. Hai semua, hujan dah mula turun. Tapi itu petanda yang sangat baik. Korang nampak tadi, kita merangkak dalam bakau tu. Memang gila kat bawah tu. Dan kita jumpa bahagian udang kara yang bagus. Korang, apa yang saya fikir sekarang ni, korang nampak tadi tak banyak batu kat situ. Kebanyakannya pasir je. Jadi kita akan bergerak sedikit lagi keluar ke terumbu pantai. Dan saya rasa kat situlah tempat yang paling sesuai. Kita cari batu-batu besar tu, macam yang Kapten cakap semalam. Harap-harap kita boleh jumpa udang kara pelangi gergasi yang besar tu. Dan saya akan sambar si besar tu. Ya akan berlaku korang. Saya memang bersemangat untuk ni. Kita akan bergerak ke tempat seterusnya. Pemburuan diteruskan. Baiklah korang, matahari akhirnya dah keluar dan rasanya inilah masa yang paling sesuai. Kami dah cari berjam-jam untuk udang kara pelangi gergasi ni dan saya rasa keadaan dah mula berubah. Korang tahu, bila kita ambil quick revive ni, ia akan bagi kita tenaga baru, semangat baru dan harap-harap kita boleh jumpa salah satu haiwan gergasi. Jom minum bro, quick revive tengah masuk. Jom kita gerak. Kita akan dapatkan udang kara pelangi gergasi tu.
Kita tengah rakam. Jom. Woohoo! Korang, kita dah berjaya bro. Baiklah, aku nak angkat benda ni masuk bot. Benda ni gila betul. Woohoo, kita dah berjaya. Diam kejap korang, tengok ni. Ini ialah udang kara gergasi yang berwarna-warni. Benda ni memang luar biasa. Warnanya betul-betul macam pelangi korang. Dan itu sebabnya ia boleh menyamar dengan terumbu karang yang cantik. Kat mana? Keluar dari base aku bro. Sesungut dia panjang gila. Memang ada tanduk kat situ, betul-betul kat muka dia tu. Mereka ada lapisan luar badan ni yang memang melindungi mereka daripada pemangsa. Mereka ada kaki kat sini guys yang mereka guna untuk merangkak atas dasar laut dan pegang benda-benda. Kalau aku letak tangan aku dekat, tengok ni. Ia memang akan cuba pegang tangan aku. Setiap satu kaki kecil mereka ni sebenarnya ada bulu-bulu halus dan bulu kejur kat atasnya. Dan itu sebenarnya membantu mereka kesan getaran dan juga rasa mangsa serta benda-benda lain. Dan kaki ni penuh dengan isi daging. Salah satu haiwan paling sedap di muka bumi. Dan aku memang tak sabar nak makan ni. Udang kara pelangi gergasi. Kita dah dapat bro. Woohoo! Sekarang, aku nak tunjuk sesuatu pasal haiwan ni. Kat sini, korang mungkin dengar masa aku pegang dia bawah air tadi, aku ada buat bunyi. Dan sebenarnya, itu adalah sesungut dia yang bergesil dengan muka dia. Memang pelik sangat. Dan bunyi tu macam dia mengerang bawah air dan cuba nak lari. Dia guna ekor besar ni yang penuh dengan otot untuk menendang ke belakang. Dan itulah sebenarnya cara mereka menggerakkan diri dalam air. Mereka bergerak ke belakang kawan-kawan. Itu sebab mereka guna mata mereka di situ. Mereka nak menghadap pemangsa. Dan benda ni kawan-kawan, memang sangat jarang dan sedap. Saya tak sabar nak masak benda ni atas api. Korang nampak, semalam kita cuma dapat beberapa ikan kecil je. Dan hari ni, kita dapat udang kara pelangi gergasi. Jom kutip kayu api dan kita masak benda ni atas bara api. Ada banyak kayu api kat sini. Kita ambil beberapa kayu yang lebih besar. Kita letak yang ni kat tepi dulu. Kita akan belah benda ni dan bersihkan kawan-kawan. Saya akan tunjuk macam mana kita nak buat. Saya dah bagi tahu korang, saya ada sesuatu yang rahsia dalam beg galas dan itu sebabnya kita akan guna nenas dari pulau ni dan kita akan bakar bersama udang kara ni. Ini akan jadi salah satu resepi paling gila pernah ada. Saya akan terus potong ke bawah. Ya, bahagian luar. Ya Allah, tengok betapa berairnya rupa dia tu. Kita ada nanas cantik yang baru kita potong. Ia akan jadi sangat berair atas api nanti. Kita akan bersihkan udang kara gergasi kita. Kita akan terbalikkan dia macam ni kawan-kawan. Kita akan belah terus di tengah-tengah. Tengok tu. Satu potongan macam ni saja. Ada cebisan udang kara terbang ke merata-rata sini kawan-kawan di pulau-pulau ni. Tak boleh nak cakap pun, saya terlampau teruja untuk benda ni. Dan inilah detik yang kita semua tunggu-tunggu. Ya Allah.
Sekarang, semua tu hanyalah daging yang cantik dan lemak dalam kepala. Kita dah sedia nak letak terus atas api bersama nenas yang cantik ni. Tengoklah betapa hebat rupanya. Baiklah, api dah menyala. Semua pergi letak. Ia sedang masak di ruangan komen sekarang. Kita kena pastikan benda ni betul-betul menyala. Lepas tu, bila dah siap, kita letak udang kara di atasnya. Mari kita letak terus atasnya. Kita kena buat rak yang boleh kita guna untuk udang kari kita, kawan-kawan. Jadi, kita akan letak ini melintasi api. Kita letak satu macam ni. Kita akan ambil lagi sebatang gulung. Macam ni saja. Sekarang, udang kara itu akan dimasak dalam cengkerangnya, kawan-kawan. Mengekalkan semua kelembapannya dan semua isi daging yang akan dimasak perlahan-lahan di atas api. Saya akan asah kayu ini di sini. Saya akan cocok sepanjang kayu ini. Macam inilah. Ini nampak gila. Korang boleh nampak, ia dah mula tukar warna. Dan itu tandanya, dia dah mula masak. Dan semua jus dalam tu tengah mendidih keluar. Kami dah kejar haiwan ni selama berjam-jam yang tak masuk akal dalam beberapa hari lepas. Dan akhirnya, kami berjaya, bro. Kami dapat salah satu haiwan yang paling eksotik, sedap dan cantik tengah dimasak sekarang. Aku tak sabar nak cuba ni. Aku tak pernah makan dengan nanas sebelum ni. Ini resepi baru. Jadi, jom kita tengok macam mana hasilnya. Jelas sekali, benda ni memang besar. Jadi, kita akan terbalikkan sekejap supaya bahagian daging dapat rasa bakar arang yang sedap. Lepas tu, dia dah hampir siap untuk dihidang. Dia panas. Terbalikkan dia. Ya Allah, kau boleh nampak dia dah mula tukar warna sekarang. Kita juga akan pusingkan nanas kita sikit. Dia dah mula jadi berkerak. Kita pusingkan dia sikit. Patut dah okey. Kita dah dapat udang kara, kita akan cari tempat yang sesuai untuk letak dia. Nampak gila betul. Saya cuma akan letak ini di sini saja. Baiklah semua, kita ada udang kara gergasi betul-betul depan kita dan nanas panggang yang cantik dipanggang dengan api sampai sempurna. Kita akan ambil bahagian besar udang kara di sini. Semua, isi ekor ni memang luar biasa. Tengok ni, ia terus keluar macam tu je. Tengok isi ekor tu. Sedikit udang kara. Jom kita makan. Itu memang tak boleh jadi lebih baik daripada ini. Wuhu! Ini memang satu cabaran yang gila. Saya seronok bersama korang dan kita memang berjaya lakukannya. Kita ada lebih banyak video di sini dan saya akan jumpa korang dalam Wade Papenfuss Offshore Tales yang seterusnya. Jumpa korang nanti.